Assalamualaikum apa abang semua. Ya, kali ni kita main sahur ataupun sup dekat Jalil Bagan. Dia bawa ni dia Pakistan. Masya-Allah. Oh, pernah main makan ni jauh? Pernah. Lama. Kami pun ingat 6 tahun lepas pun. Dia baru sampai pula. Nanti aku lagi lama. Tengok dia punya campuran punya gauk, dia punya coki punya ni macam dah. Sini lauk special apa? Ikan ada ikan. Okey guys. Kuah singkong bang. Kuah jambur. Lagi kecap. Telur sweet. Mai bubur ni. Sayur. Okey bang, cukup bang. Okey, cukup. Kuah setengah. Kuah sikit. 11.5. Biar. Okey. Kita main pukul 4 tapi banyak lauk dah habis dah. Tapi dah payah dah kita balu. Lagi ni. Boleh dah nak makan sahur. Ayam. Okey, ayam goreng tight dah. Ya, dah ada. Bagi telur masin tu. Bendi. Yang pun. Mulu. Hello. Candu sikit Candu. Candu. Okey. Tu dia. Yang goreng bendi dengan candu sikit Oh, tidur sempoi lagi. Okey, belah Pagan ni ada banyak juga nasi kandak yang popular. Salah satu dia yang dekat sini lah. Jalil. Nasi kandak Jalil. Dekat Pagan. Kalau orang dia kan Pagan lah. Kita sahur nasi kandak. Tadi nak ambil lauk lebih-lebih tak ada. Tinggal ada ikan, telur, sikit dengan sayur Kita ambil ayam goreng, telur masin, bendi 2. Lepas tu kita ada ni candu. Dia punya sambai dia ni. Oh, tak suruh cacau telur pun. Kalau lampoi ni. Dah aku dah. Dia ni. Ui, panas. Si panas. Ikan dia macam ikan dia goreng dulu. Lepas tu dia lepas dalam gulai tau. Ikan apa tu? Ikan ni dia goreng dulu, lepas tu dia lepas dalam gulai. Tak tahu ikan apa, kena rasa dulu tau. Ayam goreng garing tapi juicy. Lama macam tak main ni tau. Dia just nice main nasi kandak tak over sangat. Dia relax lah. Sebab kalau kita pergi belah pulau macam mungkin nasi kandak dia agak berrempah sikit, agak strong lah rasa dia. Ini dia macam makan tengah air, dia relax lah. Kuah dia pedas, masam, mau sedap. Macam mengantuk je. Dia duduk kena teman dalam kereta tadi. 5 jam dia duduk teman dalam kereta. Baik berapa dong? Aku nak bang Frank nak dengan aku. Kalau sahur sebenarnya tak makan tau, berat-berat ni. Dia makan apa? Lalu makan ringan kan. Sahur, makan kadang-kadang kuih. Ataupun ada roti krim ke apa kan. Itu lah. Tapi kat sini bila kena dia Mai Penang ni lah. mesti kena. Tapi sebenarnya makan nasi kandak untuk sahur ni dia bagus je. Ya. Dia bagus. Sebab apa? Kita nak guna tenaga banyak tak? Kalau dia bagi tidur Apa bagi tidur sat lagi kita nak pi apa? Sebab apa? Kami main singgah sat. Makan sahur ni sat lagi balik kita lelap sat. Lepas tu kita nak pi Pedarah apa tu ke petang nanti. Bazar Ramadan juga. Dia cover lah ni. Cover dah. bagi tenaga Apa asal tak? Beras nasi kandak dia macam lain. dia lembut. Dia beras rebui. Dia rebui. Dia rebui lepas tu dia berayang. Sebab dia jadi lembut berasnya. Sebab tu beras nasi kandak ni hang letak kuah dia serap gitu.
Ni kalau bubur kuah ni dengan beras wangi. Tak jadi. Tak ada. Tak melekat. Tak jadi, tak melekat. Tu sedap tak sedap rasa macam nak bubur pinggan ni. Ni nak tambah sikit. Ha? Ibu ah. Macam mana sini bubur ayam putih ke apa lah. Ha? Boleh ya? Tak cukup. Ya, macam nasi kanak ni, cerita pasal nasi kanak. Ramai lah buat show-show nasi kanak semua. Kan? Ada yang cari yang best-best ni sampai tengok pinggan kuah berlenang, apa berkicap semua kan. Naknya kalau dulu nasi kanak dia ni kuah ikan kan. Gulai ikan, gulai ikan. Gulai ikan ya? Gulai ikan lah. Kan? Mana ada candi banyak-banyak macam ni tu? Ha. Kira dia kari ikan lah. Cari ikan. Okey jom. Kita nak ending kat sini. Pada apa yang mai ke Penang ke Bagan ataupun Batu ni. Dan kalau ada apa rasa nak makan nasi kanak untuk sahur boleh tinggal dekat Jalil ni. Lepas tu selain pada Jalil ada jual nasi kanak lain kat sini yang banyak perpasaran tu. Tapi recommend lah sebenarnya. Kat Jalil ni. Boleh recommend lah. Pada yang mana yang tak pernah main try lagi, betul. apa boleh main singgah. Sebab dia relax lah. Dia tak Sedap. Oh, tu dia baru main. Ha? Dia baru sampai. Apa yang baru sampai? Tadi dia tak baru sampai. Yang ni baru sampai. Tak cukup tadi tu. Oh. Kuah daging pada hampa semua. Kalau ada lalu main kat Bagan ni, hampa kena singgah Jalil lah saja pada apa restoran apa ni pokok ketapang. Apa Daud. Ha. Jalil ni antara yang top lah untuk sahur. Jangan main tengah hari. Tak ye, habis melingkup. Tak ada apa-apa nak cakap je. Timoreh pula je boleh tak? Jangan. Ha? Tak terkata lah. Nak cakap kat hamba pun hamba tengok pinggan pun hamba boleh tahu lah macam mana keadaan dia. Memang sedap. Selalunya kalau kalau sahur aku tak makan nasi. Tapi dekat sini sebenarnya tak cukup. Tapi berhenti sebelum kenyang lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita bawa Caca sebenarnya bukan sia-sia. Bukan saya saja. Caca ni dia ada sedikit apa unsur-unsur Islami yang boleh tarbiah kami juga semua. Sepanjang perjalanan Caca duk bagi Tulang sedap. Berarti sebelum kenyang, kuah tulang dah tadi. roti kenyang. Tulang ni jin yang makan. Sedap tu tulang lah. Tulang pun tak lapang anak ayam ketua je lah. Ha? Caca banyak bantu kami lah, bimbing kami semasa perjalanan. Okey, terima kasih banyak. Kita dah sahur lah. Lepas ni Kita nak pergi Moreh. kita rehat-rehat sikit lah. Siang kita tunjuk sikit apa kita buat. Lepas tu malam kita pergi Moreh. Dia biasa dia baru nak main. Kuah daging. Alhamdulillah. Baik Caca. Dah pun sampai setapak je. Ya, daripada Pulau Pinang kita dah sampai setapak. Daripada perjalanan satu hari ni, daripada kita sarapan pagi, bukan sarapan pagi. Sahur. Sarapan pagi pelik kan. Kita jalan-jalan bazar. Ya. Kita dah jalan-jalan bazar raya. Ya. Kan? Dan kita singgah di Bangkok Street untuk pesta colek Kelantan dekat sini. Jom kita tengok apa ada kat sini. Kita ambil. Kita makan lah. Moreh. Ni. Oh tu. Inilah hidangan di Bangkok Street je. Nampak orang baik kena pesta colek. Okey, macam kat hang duk makan ni, colek buah. Nak colek buah. Dia ada 3 jenis dia punya colek lah. Kuah dia, apa cecahan dia tu. Okey. Yang kuah rojak biasa. Okey. Lepas tu yang tak pedas sangat. Okey. Yang sangat pedas. Dah buat yang ni buah pasal apa dia masuk udang kering.
Kelantan dia style. Oh ya. Oh. Okey. Lain lagi? Lepas tu ada juga laksa Kelantan. Laksa Kelantan. Yang ni nama dia laksa Thai. Oh, laksa Thai. Laksa Thai. Ni ada nasi komok juga. Allah, ada kambing ah. Dengan daging. Ada juga nasi kerabu dengan kambing bakar. Allah. Dan Okey, dia kilo. yang menjadi kegilaan orang kat sini. Beratur tak henti-henti. Ada colek campur. Campur Seafood semua. ada. Cucur ada, ketam ada, udang ada. Dan macam-macam lagi ya. Masya-Allah. Dan ada apa juga colek kerang. Colek kerang. Bukan tu saja. Kelantan ni terkenal dengan Maggi celup ataupun mi celup. Ni dah tu. Oh. Dia tu mi celup. Mantap. Oh, memang aku rasa memang popular sebab apa orang beratur daripada tadi tak berhenti-berhenti gini Okey. memang best lah. Tu aku nak rasa lah. Supaya aku dapat komen yang betul-betul jujur punya. Betul. Dia sebab apa? Bos dia kata dia nak perkenalkan menu-menu ni di Ha. bulan Ramadan. Oh ya. Dia kata kalau tak habis makan hang bungkus bawa balik tak apa, buat sahur. Oh. Apa dah masalah. Kan? Ni apa beza dia buat dua ni sebenarnya? Cah, yang ni je. Dahulu kan ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dia punya colek yang campur-campur ni. Ada crab stick juga. Dia colek. Dia bukan apa semua, dia colek. Kuah dia macam kuah rojak sikit. Dia memang gabungan kuah rojak lah. Dengan kuah apa lagi? Rasa tengok lah. Tong. Ada pauk juga tu. Ada cucuk. Aku tengok tadi ada kakak tu ambil ni udang galah ni 10 ekor. Buah tu. Wah. Ha. Oh ni paru kan? Pauk. Dia mesti yang terkejut kalau aku keluar ni. Ha? Kalau ikan? Colek seafood, ikan mesti ada. Dah ada beraneka jenis lagi lah. Goreng-gorengan ada di situ. Banyak binatang dia jolek tau ni ya? Dia colek kita main makan banyak. Dia colek kami main makan kat sini. Orang beratur. Tak awal pukul 8, lepas orang. Tarawih apa? Habis solat maghrib orang beratur. Oh ya? Ini kira dia buka ni lepas tarawih ataupun lepas solat isyak Tapi ataupun orang dia buka puasa, main buka puasa kat ni. Oh ya. Lalu colek orang makan lepas moreh. Betul, orang duk boreh lah. Tapi dia pemain awal takut lama tunggu. Satu lagi biasalah. Orang tak tahu cuti ni, dia tak tahu pergi mana. Dia kadang-kadang dia keluar pergi shopping, balik dia mesti singgah makan. Lepas tu dia balik dia sama solat tarawih. Balik? Nampak cara aku husnuzon tu. Kan? Ayah ni? Ayah sedap. Layan. Yang ni sedap. Nak kerang. Ayo. Yang ni tak lebih sekarang. Kita dah rasa. Ambil. Nak rasa apa pula? Kerang. Kerang. Aku kerang. Tak apa nak makan sekejap. Boleh lah rasa-rasa. Tak tahu sebab apa kan? Tahu. Tak apa, hang tak apa makan kerang, aku makan kerang. Ya. Sos dia? Baik lah. Oh, sedap lah kerang ni. Dia punya sos tu sedap. Tapi sebenarnya kerang mahal ni. Tapi okey lah. Kan orang kata model-model ni dia tak ada makan berat-berat sangat. Macam ni okey, tapi kita makan nampak macam terlebih berat ni. Banyak sangat ni. Okey. Aku nak cari ni, nak Kerang rasa dia punya darab. rasa lain, rasa lemak. Okey. Ha? Kerang, kuah dia memang padu, memang sedap. Dia memang kerang rebus je, tak ada kerang bakar. Dia memang kerang rebus ya. Kerang rebus je. Ya. Dan kita Tapi nak memang rasa okey. dia punya laksa lemak sikit. Sebab apa aku nak bagi kat editor, bagi dia suka makan laksa lemak ni. Kalau tu kita rasa sikit kan. Ni laksa Thai macam ni lah. Laksa Thai, laksa lemak. Kuah dia tu. Rasa sikit. Okey, Fendi rasa laksa Thai, saya rasa ni lah. Colek buah lah. Main Tadi. Aku jadi. Sedap. Nak rasa jom. Tak lah. Baik. Ha? Ni. Bagus ya? Tak lah. Dia segat. Weh, tapi yang ni memang boleh habis. Ha.
Enak. Baik eh. Dia masak dia macam mana? Dia kuah laksa ada lemak, ada santan pun semua. Tapi dia punya laksa tu bukan Dia macam laksa-laksa bihun sikit kan. tak. Sian kat member kita, tak ada nak duduk. Dah kena faham Mak Lin dah. Dia sebenarnya sambil-sambil ni kita rasa sikit dah. Dan ada juga ni dia punya Maggi celup. Antara favourite kuyok je. Maggi celup. Dia campur meatball, dia campur sedikit ayam. Lepas tu ada juga daging. Mi celup. Oh. Tapi betul ya, orang KL memang suka makan. Penuh berai tau. Ni bukan daripada KL ni, aku atuk merata main ni. Satu Malaysia. Satu Malaysia main ni. Ha? Abang tu tengok Dia apa penat? Penat penat menunggu. Dia penat menunggu beratuk lama kan. Sedap. Dia rasa macam yang kita duk makan kat Kelantan tu. Dia rasa lemak-lemak manis sikit. Baik. Main-main korang kosong. Lemak-lemak manis Main ni try. Lemak-lemak manis. Tu lah Sam tak nak try tu. Banyak. Ui, tak. Ha? Sedap. Sedap ni. Kuat mata sikit ya. Sedap ni. Jangan marah Caca. Caca dia kidai. Okey. Kepada siapa yang tengok ni, yang nak makan colek, nak makan makanan Thai dan juga makanan Kelantan, boleh datang ke Bangkok Street. Pernah dengar pesta colek Kelantan di sini. Macam-macam ketam ada, udang ada. Semuanya segar-segar, baik-baik semua. Jangan lupa support playground kita, support juga Foodie Fanny Channel. Jemputlah Mai. Ada apa nak cakap? Aku nak beritahu kat hangpa, ini adalah destinasi yang paling terbaik hangpa main untuk makan. Selain daripada colek-colek yang ada, ni antara yang sedap-sedap ni menu ni. Aku rasa ada banyak lagi menu kan? Banyak lagi menu. Main sini. Nak buka puasa boleh? Nak makan murah kat sini pun boleh. Dia buka sampai pukul 1, 2 pagi. Mai, ramai. Hak ni cuba ni, sedap-sedap ni. Sedap loh ni. Alhamdulillah.